Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mengurusi majlis, Tuan Nazir dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai masjid, datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amana bilisanihi wa lam yadkhul iman biqalbihi walam yadkhul al-iman qalbahu. Ya ma'syara, wahai orang-orang, Nabi kata, man amana bilisanihi, yang baru beriman hanya pada mulut, walam yadkhul, dan belum masuk lagi imannya, qalbahu, di dalam hati dia. Nabi pesan, Nabi sebut, iman kita ni baru setakat sebut di lidah, mengaku ya, belum sampai di dalam hati. Sebab tu Nabi kata, ya ma'syara man amana bilisani wa lam yadkhul qalbahu, wahai orang-orang yang mengatakan bahawa dia hanya beriman, baru sampai pada mulut, baru setakat lidah, belum sampai pada hati. Kenapa Nabi cakap macam itu? Sebab ujian belum sampai. Ujian belum sampai, semua kata beriman. Semua kata beriman, saya beriman Ustaz. Ujian belum sampai, jangan cakap banyak. Datang sakit sikit, tak boleh sembahyang. Datang sibuk sikit, tak ke masjid. Sakit saja Allah Ta'ala uji. Sakit ni tuan-tuan adalah kelas pengajian. Sakit adalah sekolah pengajian. Mendidik jadi orang sabar, mendidik jadi orang yang redha, mendidik supaya taubat, mendidik pandang baik pada Allah. Orang yang sakit ini, bila dia beribadah, dia dapat pahala ganjaran yang besar. Bila dia redha, bila dia sabar, ganjaran dia besar, orang jaga dia pun besar. Sekolah untuk melahirkan kesabaran ialah sakit. Tetapi berapa ramai yang suka masuk sekolah sakit? Berapa ramai yang suka datang bila sakit? Dia ingat sebagai satu sekolah. Aku makan benda tu yang sakit tu. Aku makan kedai dia tu yang keracunan tu. Aku banyak tu yang aku sakit. Yang tu yang aku sakit. Baru sikit saja kita dah salahkan orang banyak. Sebab tu tuan-tuan, Nabi sebut pada kita, ya orang-orang yang hanya baru beriman pada lidah, belum. Untuk apa? Memasukkan iman dalam dada. Kenapa awak datang ke masjid? Belum datang ujian, memang kaki masjid. Cuba nama dah hilang dari senarai AJK. Tak. Simple rajin Tuan Haji ke masjid, saya AJK. Parking saya pun ada tulis AJK. Datang senarai jawatan kuasa baru, nama dia tak ada. Ada. Kapek tu aku cari tau. Dia ungkit semua tuan. Lampu ni pun aku cari tau. Ramai yang bila dah nama tak naik AJK, sembahyang Jumaat pun di rumah. Ni parah ni tuan-tuan. Tuan Haji tak sembahyang Jumaat. Tak payah, saya sembahyang rumah. Saya imam, saya makmum. Eloklah Tuan Haji. Itu nama dia ujian. Ujian tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi ujian. Sebab tu jangan takut dengan ujian. Allah nak mantapkan iman. Jangan benci dengan ujian. Allah nak naikkan darjat. Jangan tak suka dengan ujian. Allah memberi pelajaran kepada kita.
Nabi kata apa? Wahai orang yang baru beriman pada lidah, belum lagi masuk imannya dalam hati. Nabi pesan apa? Nabi SAW kata apa? La taghtabul muslimin. Jangan kamu mengumpat orang Islam. Jangan kamu mengata kepada orang Islam, la taghtabu al-muslimin wala tattabi'u auratihim, dan jangan kamu mencari-cari kesalahan dia. Dua pesan Nabi SAW. Nabi pesan apa? Dua. La taghtabu al-muslimin. Jangan mengumpat orang sesama Islam. Wala tattabi'u auratihim. Jangan kamu menyelongkar salah dia saja, nak bagi cerita hangat, kita cari bisik, sebarkan. Nabi kata jangan. Tajuk kita hari ini, ya Rasulullah, kami mengikutimu. Ya Rasulullah, kami mendokongimu. Ya Rasulullah, kami bersamamu. Sekarang dua benda ya malam ni Nabi sebut dalam hadis dia. Pertama, jangan mengumpat. Tajuk ceramah sedap, ya Rasulullah, kami mengikutimu. Tapi mengumpat nombor satu. Bila masa kita ikut? Bila masa ikut Nabi, ngumpat saja. Tok Imam tadi baca ayat panjang. Rakaat pertama panjang, Tok Imam baca dia. Surah apa Tok Imam? Mana ada imam tadi tu? Maghrib tadi mana imam? Mana imam dia? Hilang dah. Hilang dah imam antara. Jangan ngumpat dia hilang. Tengok imam tu. Dia imam, dia jadi imam. Bila ceramah dia pergi makan tom yam. Apa punya imam? Jangan ngumpat. Biar pergi kat dia. Dia lapar. Dia buka puasa ni hari Senin tak? Jangan ngumpat. Tu imam baca ayat panjang. Habis salam je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ambil panjang tu imam. Biasalah orang ramai. Bila hari nak tunjuk. Jahat orang tak ni. Orang macam ni ambil dia tolak jadi imam. Sagi isyak tolak dia pula. Jangan mengata. Hari ni cuba tuan-tuan tengok kita gunakan media sosial untuk mengata pada orang. Mengata, mengutuk, memaki, menggelar, memanggil dengan gelaran yang buruk-buruk. Orang Islam dia tak buat macam itu. Orang beriman dia tak ngata. Aku duk perhati lama dah Ustaz Kazim tu. Mana ada ceramah pakai serban, pakai songkok dia. Tak tahu lah Ustaz apa ceramah pakai songkok. Tu ngumpat. Dia lantaklah dia pakai songkok. Apa masalah dia? Yalah kalau dia pakai songkok, mana ada basuh songkok dia. Aku pakai kopiah putih, aku basuh. Dia pakai songkok, bila dia basuh? Tahu lah. Dia lupa kapet yang dia pijak dah 10 tahun tak basuh. Tuan-tuan tak nak ngata pada kapet ni. Yang pijak kapet ni, cuba tengok kaki tuan-tuan. Kaki cekam, kaki kudir. Yang kaki bersisik, yang keluar pada tandas, kaki basah, masuk dalam masjid, dia lap kaki dekat kapet tu. Tuan-tuan pula sujud. Allah, apa masam bawa dia. Langsung tak basuh kapet ni. Songkok kita ni tak ada siapa pergi letak kaki atas kepala dia. Kenapa tuan-tuan boleh sembahyang atas kapet ni? Sebab tak ada najis. Kalau kapet yang dipijak dengan kaki pun boleh solat, takkan kopiah yang letak di kepala tak boleh solat? Mengumpat tak habis-habis. Mai makcik pula lah, tengok dalam TV putih, tengok betul-betul hitam. Sudah tuan-tuan ni. Tuan-tuan, setengah orang menganggap dosa mengumpat ni kecil, pada dia dosa yang besar, yang menghapuskan amalan kita, yang menghabiskan pahala kita tadi. Kita semayang tadi maghrib, Allah subhanallah, banyak pahala, mengumpat saja habis. Sedekah dekat orang percuma aja. Pada siapa Ustaz? Pada orang yang awak ngumpat. Sebab tu Nabi kata jangan umpat. Siapa yang selamat? Siapa yang selamat ialah sesiapa yang bercakap yang baik-baik. Cakap
Kalau tak ada benda nak cakap, diam. Falyaqul khaira aw liyasmut. Dia cakap benda yang baik ataupun dia diam saja. Itu orang beriman. Orang beriman ni tuan-tuan, kalau dia cakap benda baik, kalau tak ada benda nak cakap, dia diam. Satu. Dua, kata Nabi, wala tattabi'u auratihim. Jangan duk selongkar salah orang. Jangan duk semak, duk cari salah orang, memang jumpa lah tuan-tuan. Jangan. Melaikan kesalahan itu membawa kerosakan pada dunia, merosakkan pada masyarakat, merosakkan pada agama. Boleh. Sebab tu dia ada lah unit risikan. Kalau tak ada tuan-tuan, habis rosak kita. Dulu dia ada pusat tahanan keselamatan dalam negeri. Saya pergi berkali-kali dalam ISA di Kemunting. Sekarang tak ada lah pusat tahanan tu. Dia setuju dengan tahanan ni, pulanglah pada tuan-tuan. Tapi bila saya masuk dalam dia, saya tengok macam-macam. Ada satu hamba Allah ni, dia mengangkat air, dia letak kat saya, letak roti, letak kat saya. Terima kasih bang. Saya tanya pada pegawai dia, asal baju dia lain dengan baju sana? Yang ni dia nak keluar Ustaz. Dalam minggu depan dia keluar lah, dah free lah, kita bebaskan dia. Sebab tu dia boleh keluar masuk bebas buat semua pasal apa, dia dah okey lah. Oh, apa sebab tahanan dia tuan? Kita jumpa bom mortar dekat rumah dia. Bom mortar. Tuan-tuan tahu mortar, tak pegang tembak. Bazooka, panaka. Di mana jumpa dia? Atas siling di bumbung rumah dia. Kalau tuan-tuan macam mana? Kalau dapat kat dia sebiji, dia main tembak masjid kita, tuan-tuan, dengan kita mati semua. Oh, dahsyatnya. Mana dia dapat? Tuan-tuan tak senang dapat bom nak tembak. Dia dapat kat dia. Waktu kita serbu dia tak ada rumah. Kita ambil dia pasal benda tu dalam rumah dia. Sekali tu saya pergi, tuan-tuan. Dia buat persembahan nasyid. Sedap budak-budak ni nasyid. Dia buat lagu Jamal. Kilauan bintang berkelip-kelip di langit tinggi. Sebiji macam Jamal. Oh, sedap suara. Bos, sedap suara dia. Ha, sedap. Itu pakar tu Ustaz. Pakar apa tuan? Pakar kad kredit palsu. Dia boleh clone kad kredit, dia boleh curi di orang. Tu. Loh. Itu nama dia ISA. Pakar. Dia boleh tiru semua. Segala kad dia boleh tiru tuan-tuan. Kad kredit dia boleh tiru. Kad apa pun dia boleh tiru. Dia swap dia tuan-tuan. Jadi ni pakar Allah Ta'ala bagi kat dia. Duduk di dalam. Yang ni nama dia boleh membahayakan negara, boleh membahayakan masyarakat. Pi selidik, pi siasat. Tak ada jenis ni tuan-tuan, negara kita rosak. Kalau tak ada unit keselamatan bahagian macam ni tuan-tuan, tak ada. Zaman Rasulullah dulu ada Ustaz? Ada 30 orang. Tak ramai tuan. Mereka inilah yang buat kerja bagaimana menangkap satu puak daripada Urainah yang membunuh penjaga, unta, melarikan unta zakat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia orang ni datang ke Madinah dalam keadaan miskin, lapar dan dahaga, dah nak mati dia pun. Rasulullah kata letak dekat tempat kurma zakat. Ini apa nama? Unta zakat. Minum susu dia apa semua, nanti sihat mai Madinah. Bila dah sihat tuan-tuan, dia duduk tengok unta, duduk tengok jaga. Duduk tengok unta, tengok jaga. Jaga dia pun bunuh, unta dia pun buat lari. Oi, balik. Berita tu sampai dekat Nabi tuan-tuan, tengah hari dapat tangkap. Ni cekap zaman Nabi SAW tuan-tuan. Dia ada unit khas, UTK juga. Tuan-tuan yang saya muliakan. Yang maksud hadis ni apa? Wala tattabi'u auratihim. Dia itu. Ustaz tu nikah berapa? Nampak? Bini dia berapa?
Dia dah maklum tak? Dia dah umum tak isteri dia berapa? Tak maklum. Tanya siapa? Dah makcik tanya siapa? Saja tanya bini dia berapa. Tanya makcik pula. Makcik bini ke berapa? Terus tanya. Dia semayang raya, dia duduk di Johor, datang semayang raya, balik di Sungai Sekamat ni. Dia duduk tengah-tengah, tengok tu imam baca khutbah. Dia perhati tu imam. Masa aku kenal imam ni. Yang ni geng aku dulu curi ayam, mengendak orang mandi dia. Jadi imam dulu punya teruk. Orang sebelah. Imam tu nama apa? Oh, nama dia Haji Mat. Mat Topoi ke? Mat Topoi. Jadi imam lawak betul korang. Lawak betul korang. Macam ini jadi imam. Dia dulu dengan saya dulu. Ni madrah. Yang duk ngendak janda leha mandi, saya dengan dia. Kawan. Pasal apa hang nak cerita aib dia yang dulu-dulu? Tak, bukan cerita Ustaz ni, kenang sejarah Ustaz. Itulah nama dia ngumpat. Sudahlah, alhamdulillah dia jadi imam. Aku jangan kata imam, Bilal pun dah. Jumpa dia, "Mam, kenal tak saya?" "Entah siapa tak tahu." "Oh, entah tu imam." "Saya lah, Din." Din." Peluk tahu sama tahu. Jangan cerita ke orang pula sepak lagi benda ni. Sudahlah benda yang lepas-lepas sudah. Yang nak cerita pasal apa? Mai aku dah cerita dengan aku dah cerita hangat. Aku baru balik Langkawi. Cuti depa balik baru ni. Aku balik Langkawi. Aku pergi Langkawi. Omai boleh lah, omai lah. Tapi aku nak cerita kat kamu apa yang aku jumpa di Pantai Cenang. Jumpa apa? Ni lah. Takkan tak ada betul cenang, betul cenang tu. Sambil duk makan roti ni, Ustaz Kazim tu yang nak main malam di Bali ni ceramah tu, aku jumpa dia dekat Pantai Cenang. Dia buat apa? Mandi. Biasalah pantai mah orang mandi pun dah, dia pakai spender saja. Baju tak pakai seluar pendek, lari-lari buat pelampung pergi terjun. Tu imam tak tahu apa, Tuan Nazir tak tahu, dia pergi panggil ceramah kita pula, bawa gambar dia pula apa punya tu imam ni. Aku tengok depan mata. Betul ke? Cara nak cerita tu. Tak ada. Yang ni Nabi tak bagi. Apa aib dia pada negara? Apa aib dia pada masyarakat? Apa bahaya dia pada masyarakat? Dia sendiri. Dah lah Ustaz, dia pun ceramah pasal apa yang dia pakai seluar. Saya pun terjun dalam laut sampai sekarang tak balik tuan-tuan, tak tahu pergi mana. Tu baru betul. Bukan pergi ambil gambar rakam. Viral. Ni bukan tuan-tuan. Nabi tak bagi. Apa ramai tuan-tuan? Rakam dulu, send, rakam dulu status, rakam dulu post. Apa nak jadi kemudian? Kadang-kadang tuan-tuan kita tak tahu, kita komen benda yang tak tahu. Apa benda hari ni, komen dulu, share dulu, kutuk dulu, maki dulu. Makcik tu aduh sapu nama apa tu. Gaduh jiran. Kita tahu ke punca gaduh apa? Tak tahu duk dia. Terus share, terus komen. Astagfirullahalazim. Ni mai pula mati pula anak, mati pula mak. Aku dah agak dah mesti yang terdekat dengan dia. Ini kalau kes-kes macam ni, orang yang depa kenal sebab pintu tak dibuka, pintu tak diceroboh, tingkap Quran, punca-punca manusia masuk dalam 41, 42, 43. Apakah punca manusia masuk dalam neraka sakar? Apa sebab awak masuk neraka sakar? Tanya ahli syurga kepada ahli sakar.
Qalu lam nakum minal musallin. Kami tak semayang. Waktu hidup dulu kami tak semayang. Dua, kami tak bagi makan orang miskin. Kami tak pernah sedekah. Malam ni ada sedekah, ada makan tak Tuan Haji? Tak ada orang? Ada? Alhamdulillah, hebatlah tuan-tuan. Nasi ke apa? Nasi untuk berapa ratus orang? 400 yang datang 600 elok. 200 tu kira makan sendiri kat kedai kan. Alhamdulillah, tahniah lah tuan-tuan, jamu orang makan. Ni ada dalam masjid ni hak tak makan lagi pun ada. Hak lapang pun ada. Salah seorangnya lapang saya lah pernah makan gini kan. Mai ada ipuh ni. Jamuan makan 400. Paling lega siapa? Yang sembahyang sah belakang. Habis-habis sembahyang cepat, lambat tak cukup. Yang paling tak seronok siapa? Hak sah depan. Macam mana ramai pula malam ni? Kacau. Yang paling tawaduk, khusyuk sekali imam. Takkan dia orang tak simpan. Bukan imam sinilah, ni di Afrika ni. Subhanallah tuan-tuan. Oi. Kita ada rezeki, sedekahlah pada orang miskin. Tak boleh 100 seorang, tak boleh seorang 2 orang. Sedekah. Punca masuk neraka ni sebab tak bagi makan orang miskin. Nombor 3, kenapa masuk neraka sakar? Wa kunna nahudu ma'al khaidin. Waktu di dunia dulu, kerja kami apa dia? Duduk berkumpul, duduk berbual, duduk bercakap benda yang kami tak tahu. Kami tak tengok, kami tak tahu, benda tu tak sahih, tapi kami duduk cerita saja. Masuk neraka tuan. Balik buka surah Al-Mudaththir. Ni yang kita duduk nyembang sekarang dalam media sosial kita. Sebab tu akak-akak yang tak ada muka buku, yang tak ada FB, yang tak ada Tok Tik, Insta, akak lah orang yang paling berbahagia agak. Tak terlibat dengan media sosial ni, abang paling selamat bang. Mata abang selamat, tangan abang selamat, mulut abang selamat, telinga abang selamat. Betul Nabi cakap, tinggalkan kota, tinggalkan bandar, pergilah korang di hujung-hujung kampung di gunung, belalah kambing. Saya tengok dia ni faham apa dengan hadis ni? Dia faham apa? Betul lah dia kata kalau jadi apa-apa, orang akan attack tekan dulu. Bila jadi perang, orang akan attack bandar dulu. Kampung orang tak attack. Betul lah kata dia. Bila nak berlakunya? Tak nak jadi kiamat, nak keluar Dajjal tu bila? Imam Mahdi nak sampai tu bila? Kita pun tak tahu. Fakat pindah balik kampung semua duduk tepi gunung Jurai. Pergi duduk titian Banjaran, Titi Wangsa. Kenapa korang pindah ramai-ramai? Imam Mahdi nak keluar. Bila tak tahu, kami buat siap-siap. Kenalah faham apa makna dalam gua, apa makna tepi gunung, apa makna kambing. Tuan-tuan kalau masuk dalam gua, apa yang ada dalam gua? Lain tak ada. Mana ada lain? Sebab tu Osama dia lari pergi mana? Dalam gua. Saddam Hussein dia lari pergi mana? Dalam gua. Ashabul Kahfi lari pergi mana? Dalam gua. Gua pasal apa? Lain tak ada. Nak detect ke mana? Hang sembunyi. Maksud gua tu apa? Kamu putus. Sekarang tuan-tuan duk di mana-mana pun orang boleh kontak tuan-tuan, dan tuan-tuan boleh kontak ni benda ni. Gua kan handphone tuan-tuan. Jangan duk tengok benda yang tak elok, jangan duk baca benda yang tak elok seolah-olah tuan-tuan ni dalam gua. Hang tahu tak kes bunuh tu? Kes apa? Aku tak tahu. Macam tu. Hang tahu tak yang kes bercerai tu? Aku tak tahu. Kamu tahu tak kes artis yang kena tangkap tu? Aku tak tahu. Ini semua hari ni tuan-tuan, maklumat ni mai kat kita. Dia datang dekat kita, betul ke tak betul kita tak tahu. Apa-apa pun aku baca dulu, apa-apa pun aku sebar dulu. Bahaya ni. Sebab tu jadi orang gua, aku tak tahu.
Ustaz Kazim, kami dari wartawan harian. Ya, soalan apa? Nak tanya Ustaz, nasihat Ustaz tentang artis yang ditangkap khalwat jam 3 pagi di kondominium. Jadi apa komen Ustaz dan apa nasihat Ustaz lah pada semua orang lah, supaya bila, siapa kena tangkap saya tak tahu. Bila tangkap saya tak tahu. Tangkap Ustaz tak tahu dah, viral Ustaz, saya tak tahu. Siapa yang tangkap? Jawi. Kalau gitu kena tanya Jawi. Saya jawab. Apa saya tanya saya bukan tahu apa. Ni masalah dia, yang tak tahu apa pun nak jawab ni. Yang ni yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mudathir, awak akan masuk neraka sebab awak bercakap benda yang awak tak tahu. Dia jadi orang gua, tak tahu apa. Dia tak tahu, dia tak campur. Dia hanya tahu tentang diri dia, dia hanya tahu tentang dunia dia, dia hanya tahu dia benda-benda yang tak ada faedah ni, dia tak mau campur. Dua, pergi belah kambing. Berapa banyak nabi-nabi ni tuan-tuan dia belah kambing, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia buat di Kedah, balik kampung pergi Kedah, tengok kambing. Menyembur helium ada. Aku sepak tak lagi kambing ni. Seronok main dengan dia, melawak dengan dia, manja dengan dia. Dia menjadikan kita ni tenang. Tapi orang hari ni tak mau belah kambing, dia belah ular sawah. Belah ular dalam rumah tuan-tuan. Anak kecil 2 tahun, hilang anak dah. Rupa lampuh ular. Benda yang tak disuruh kau bela, dia belanya iguana, udah ditarik hidung, hilang hidung dah. Benda yang tak disuruh bela, kita bela. Ada yang pergi bela kucing hutan. Kucing hutan adalah kucing yang garang. Pergi bela buat apa? Pergi bela kambing. Dia menjadikan kita tenang, sabar. Sebab kambing adalah binatang yang degil. Bila kita dapat kontrol dia, maknanya kau boleh kontrol manusia. Kau pergilah tempat yang tidak ada hiruk pikuk. Gambaran hiruk pikuk ialah kampung, tepi gunung, tenang. Jangan bercampur dengan masyarakat yang bising-bising. Serupa kita main ke masjid. Kalau tuan-tuan nak cari benda, macam-macam benda yang tak menenangkan. Tuan-tuan tengok lampu ni pun tak tenang. Aku pelik, apa faedah lampu ni? Kalau timpa orang tak paksa ni. Nampak tak? Apa benda yang tuan-tuan akan tenang? Tuan-tuan cuba main sembahyang ya Allahu Akbar. Simple. Simple. Ni dah. Semua tak kena. Ni tak kena, ni tak kena. Yang ni yang Nabi sebut, wala tattabi'u auratihim. Jangan ikut orang punya kesalahan. Jangan mencari kesalahan orang. Man ittaba'a auratihim yattabi'ullah auratahum. Siapa-siapa yang mencari salah orang, siapa-siapa yang mencari salah orang, Allah akan cari salah dia. Walaupun kesalahan dia itu wa man yattabi'ullah auratahu yafsahu fi baitihi. Walaupun kesalahan itu dia buat dalam rumah dia, orang tak nampak. Kesalahan kita dilakukan dalam rumah kita, orang tak tahu. Tetapi disebabkan awak menyebarkan kesalahan orang, awak menyiar-nyiarkan kesalahan orang, kesalahan kamu di dalam rumah kamu sendiri akan tersebar pada masyarakat. Tuan-tuan, cuba tengok, siapa di kalangan kita yang tak buat dosa? Kita ni jadi baik, nampak mulia sebab aib kita ditutup. Ni yang saya duduk ceramah pada tuan-tuan ni, duduk atas kerusi ni. Tak siapa yang boleh ceramah. Sebab Allah tutup aib saya. Kalaulah Allah buka aib saya, tak layak saya ceramah. Dan tuan-tuan pun takkan panggil saya. Daripada kita ada aib. Jaga-jaga Kak Som. Kak Som tak ada aib Ustaz. Kak Som tak ada ngata pada orang Ustaz. Kak Som tak ada. Ustaz bagus Kak Som. Tapi kalau Kak Som membuka aib orang, aib Kak Som terbuka. Kak Som tak pernah pakai bikini. Kak Som tak pernah tikam nombor ekor. Apa aib Kak Som pula? Kak Som pergi ke homestay, Kak Som pergi ke hotel, Kak Som mandi.
Dekat shower atas tu ada kamera kan semua. Mandi lo. Tak sembuka aib orang, yang tu terbuka. Sebab tu saya tuan-tuan, kalau pergi ceramah, nombor satu saya cakap, jangan sediakan makan. Saya tak nak makan. Tak payah susah-susah untuk saya nak sediakan makan satu meja, air, nasi, biryani ke apa, tak mau. No, tak mau. Kalau nak buat makan, buatlah untuk jemaah. Untuk saya tak makan. Dua, tak payah sediakan hotel. Tak payah. Jimat duit masjid, tak payah sediakan hotel. Sebab apa? Hotel saya dalam kereta. Situlah saya mandi, berak, kencing dalam kereta. Ya kau Ustaz? Tak, saya salin baju dalam kereta. Habis kuat saya pergi sisi minyak, saya tukar. Pasal apa? Saya takut shower kita, takut aircon, takut cermin kita di hotel tu tuan-tuan. Kadang-kadang orang balik sana nampak apa kita buat. Oh, takut. Yang paling saya takut ialah kain tuala. Kain tuala hotel. Depa lak tandas, lak lantai tandas, lak mangkuk tandas. Pergi basuh kita pula lak muka. Tu yang jerawat muka. Saya tak pakai kain tuala hotel, saya bawa sendiri. Saya naik satu hotel, satu hari tu saya nak mandi, tak mandi dah pagi. Jom ambil. Bila pergi tuan-tuan naik tangga tu, sepanjang tangga tu semua towel. Depa lak tangga tu dengan kain tuala hotel. Astagfirullahalazim. Sekali hantar dobi, elok-elok kita pakai lak muka pula. Saya tak buat tuan. Saya tak mau. Yang paling saya takut tu, saya tak tahu. Zaman sekarang ni dekat situ ada kamera, dekat cermin ada kamera, dekat televisyen ada kamera. Kalau kita tutup aib orang, Allah tutup aib kita. Takut tuan-tuan, masing-masing kita ada aib. Aib zaman muda dulu, aib zaman mula-mula kahwin dulu. Isyak berapa tu Haji? 8:11. Sekarang berapa? 8:11. Saya masuk waktu lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah.
Allahumma rabbah. Tuan-tuan yang saya muliakan. Jadi bila kita membicarakan tentang tajuk kita, ya Rasulullah, kita ni mengikut dia. Malam ni kita ambil dua benda ya. Aku ikut cakap Nabi, aku tak nak ngumpat. Aku sayang sembahyang aku sayang puasa aku sayang ibadat aku supaya tidak pergi percuma kepada orang yang aku umpat. Tuan-tuan, malam ni kita nak lancarkan kutipan untuk menggantikan kapet kita ni. Dah lebih 10 tahun dah. Inilah wakaf kita, inilah pahala yang berpanjangan kita, mudah-mudahan. Targetnya banyak ke? 120,000 saja. Kalau ada 120 orang malam ni, dapatlah 120,000. Kalau malam ni 1,200 orang, kalau bagi seorang 1,000, dapat 1.2 juta. Oh banyak. Jadi kita tak maulah, kita nak 1,200 orang bagi seorang 500. Dapatlah 120,000. Kalau tak dapat bagi 500, cari 120 orang, bagi seorang 1,000. Dapatlah 120,000. Pakat dengan anak, pakat dengan cucu, pakat dengan anak yang dah kerja, kamu 100, mak 100, ayah 100, menantu 100, dapatlah 1,000 malam ni. Sat je ni insya-Allah. Kenapa tuan-tuan? Sebab Nabi cakap. Sebab Quran cakap. Siapa yang bersedekah, siapa yang berwakaf, takkan miskin. Ma naqasat sadaqah min mal. Siapa yang bersedekah takkan berkurang harta dia. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab di dalam Al-Quran, bila disebut tentang Nabi Muhammad, kita kena ada dua kewajipan kita terhadap Nabi kita. Apa kewajipan kita terhadap Nabi kita? Amantum biru, beriman dengan Nabi aku. Apa makna iman? Percaya. Apa makna iman? Ikut. Apa makna iman? Yakin. Apa makna iman? Taat. Bila kamu beriman kepada Nabi, maknanya kamu dengar perintah Allah. Apa tanggungjawab kita pada Nabi? Beriman dengan dia. Percaya apa benda yang dia cakap. Nabi Muhammad naik ke langit? Ya. Nabi Muhammad belah bulan? Ya. Awak nampak? Tak. Awak tengok Nabi Isra Mi'raj? Tak. Macam mana awak tahu? Nabi cakap, Quran cakap, saya percaya. Tapi kalau saya cakap, saya yang cakap, tuan-tuan semalam saya naik ke bulan. Jangan percaya entah ni Cakoroi punya ustaz ni. Ini dia seduk hidup. Sampai ke planet marah dia seduk gam di ceramah ke orang. Saya bertemu dengan Jibril. Oh sudah entah. Jangan percaya. Tapi kalau Nabi cakap, percaya. Nabi kata apa? Ma naqasat sadaqatun min mal. Siapa yang bersedekah tak akan mengurangkan harta dia. Hari ini tuan-tuan kita buat pelancaran untuk kapet. Kalau tuan-tuan yakin pada Nabi Muhammad, sedekah. Allah kata apa lagi? Allah kata ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu. Apa-apa yang kamu sumbang pada jalan Allah, aku ganti balik. Saya hari itu ceramah satu tempat. Saya ni tadi kena cakap ni riak pula. Saya bukan jenis riak, saya cerita tu menggalakkan orang. Sebagai seorang guru, seorang cikgu, muallim, tujuan saya cerita tu supaya jadi inspirasi pada orang yang mendengar. Kadang-kadang bila saya melancarkan kutipan dana, saya ada duit, saya ambil duit saya bubuh. Kadang-kadang duit tak ada, duit tak bawa. Apa yang saya ada? Jam. Tuan-tuan, ni jam saya ni. Saya bagilah dekat masjid. Siapa-siapa yang nak jam ni, belilah. Dan duit dia masuk tabung masjid. Banyak tuan-tuan. Di Singapura, baju. Ustaz, boleh tak Ustaz lelong baju Ustaz? Tu balik kan saya nak pakai apa? Pandai-pandai Ustaz lah kan.
Baju saya pun dia lelong $3,000 kan. Hebat orang Singapura. Kadang-kadang macam tu. Kadang-kadang saya ambil 500, saya bubuh dalam tabung anak. Kadang-kadang saya kata duit ceramah tu saya bagi kat saya, pulang balik. Jenis tu. Bukan saya kata saya ni seorang penderma tak. Sebab saya sangat yakin dengan Rasulullah. Minyak kereta, minyak tol, driver, makan, minum apa semua ni. Berapa kosnya tak ni? Saya tak pernah minta bayaran. Mai ceramah sini berapa Ustaz Kazim nak? 5,000 tak? 10,000 tak? Terpulang. Bagi banyak mana pun tak apa. Tak bagi pun tak apa. Ada orang kata kalau panggil Ustaz Kazim ni tak ada 10,000 dia tak datang. Tak. Ada yang kata Ustaz Kazim ni kalau dia main ceramah dia nak crowd 5,000 orang, 7,000 orang doa. Semalam 3 sah. Orang cuti di Bali pula. 3 sah. Apa masalah? Saya bukan nak kira ramai orang ke tak. Saya kata siapa yang datang tu betul-betul nak belajar. Tambah-tambah cuti pula. Berlawan pula dengan mercun pula. Kita hendaklah pom sama-sama pom. Aku menang ke aku kalah lawan popok ni tak. Ni orang lain bercuti, tuan-tuan boleh main dengan ceramah ni, tak hebat lah. Orang lain duduk di highway lagi tu, balik kampung Penang, Johor lah, Langkawi lah, Hak Nyai apa semua ni. Tuan-tuan hari ni Allah pilih duduk dalam masjid. Tugas saya ceramah. Pakcik tuan-tuan adalah betul-betul nak datang. Macam malam tadi di Seremban. Cuti daripada Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, hari ni cuti lagi. Boleh berjalan tak? Kami nak dengar ceramah. Bagi betul-betul ceramah ni. Saya style macam tu. Saya tak akan buat syarat. Kami nak jemput Ustaz Kazim. Berapa ribu yang korang boleh nak pastikan ramai datang? Saya bukan jenis itu. Zaman saya buat ceramah di stadium, buat ceramah di Padang tu sudah. Saya tak larang. Saya sekarang punya prinsip saya, siapa panggil, datang. Tak panggil, sudah. Saya tak larang Al-Tihah. Nak masuk TV tiap-tiap hari. Tak pernah. Saya suka ceramah santai-santai, relax-relax. Saya tak mau dah ceramah tuan-tuan lalu depan orang ramai, nak bersalah. Saya suka lalu kat belakang, masuk kat depan ni. Habis ceramah balik dah. Bukan zaman saya dah dulu, dah tak mau, dah tak mau. Letih. Tapi yang saya seronok apa dia? Sedekah. Saya ambil 500, saya bubuh dalam tabung. Besok saya ambil duit sampul tu, saya bagi dekat PA saya, masuk tabung sekolah. Ustaz, sepatutnya dia orang bayar pada Ustaz 1,000 ya. Ni pasal apa dia bayar 1,000, ni sana 2,000. Oh silap sampai agak-agak hari ni dapat 1,000. Tak percaya beli rumah dapat 1,000. Susah hati apa? Allah nak ganti dengan takut. Habis tu Ustaz malam ni Ustaz bagi berapa? Dah bagi dah pun. Sebelum saya lancar saya bagi dah tadi. 1,000 saya bagi. Saya ambil 1 lot, 10 lot saya ambil. Dah transfer pun. Susah hati apa Ustaz? Ustaz bagi dekat masjid RM1,000 wakaf Ustaz. Kemudian masjid tinggal baki Ustaz apa? Allah Maha Kaya Ustaz. Apa yang kita takut? Nabi kata Allah tu Maha Kaya. Segala harta kita ke apa benda ni Allah punya. Esok dia tahulah dia ganti. Susah hati apa tuan-tuan. Yang kita duk takut-takut. Kalau awak percaya pada Rasulullah, Nabi kata akan diganti balik. Susah apa tuan-tuan. Mai Umar Al-Khattab setengah harta dia bagi. Rasulullah ni setengah harta saya bagi pada jalan Allah. Datang Abu Bakar As-Siddiq seluruh hartanya. Punya percaya pada Nabi. Punya percaya. Abdul Rahman bin Auf sekali dia sedekah 400 ekor unta. Siap dengan barang dagangan atas unta. Ambil. Rasulullah ini tu. Mana ada mereka takut tuan-tuan. Sebab apa? Sebab Nabi itu sifatnya ialah siddiq. Dia takkan berbohong. Dia bagi ketenangan dengan sedekah.
Dia bagi kebaikan umur, dia bagi keberkatan pada harta, dia membersihkan harta, dia menjadikan anak kita soleh solehah. Abang ni saat bangkit, saat duduk ni kan. Dia bagi pada kita jiran yang bagus, akibat daripada sedekah. Dia bagi kita sihat. Ada satu orang ni minta saya tolong tengok sakit dia. Allah, saya tengok kulit ni, Allahu Akbar kabirah. 2 orang dalam sebulan ni saya jumpa 2 orang. Kulit ni Allahu Akbar. Saya ingat kulit saya sakit hari itu, teruk dah sakit saya. Setahun saya kena sakit katak puru. Kulit saya ni macam katak puru, berbiji-biji ni, berdarah-darah. Satu badan ni tak. Saya ingatkan sakit saya tu dah teruk lah. Bila dia orang hantar gambar, Ustaz tolonglah Ustaz, kalau Ustaz boleh rawat saya. Saya tengok ni pun tuan-tuan, naik bulu roma. Allah Akbar. Doktor dah tak tahu nak buat apa dah. Habis rawatan dah pakar semua dah. Ustaz tolonglah macam mana ni. Dah berubat macam-macam. Ada yang kata saka, ada yang kata hantu lah apa. Saya kata janganlah duk fitnah hantu. Saya agak hantu tu. Tak paksa-paksa kena fitnah pula dah. Kita ni asal sakit hantu, asal hantu sakit. Hantu duk elok kat pokok tu. Tu yang kadang-kadang dia marah main kat kita, tuduh orang tu dia marah. Dia duk elok, duk menong baju dia hantar dobi ni. Yang saya seronok asal hantu je baju putih. Putih pula tu. Dia hantar kedai mana Pontianak ni. Tuan-tuan yang saya muda, surah ni Ustaz, semua Ustaz wakaf, dia pun dah meninggal. Allahu Akbar. Apa yang lebih menenangkan hati kita tuan-tuan, bila duduk dalam kubur, orang semayang dalam masjid kita, kita dapat pahala. Orang sujud atas kapet kita, kita dapat pahala. Apa yang lebih menenangkan? Dalam kubur tu dengan gelap, dengan panas, dengan seksaan, dengan pertanyaan, dengan ulat, dengan cacing, dengan sempit. Apa yang boleh menyelamatkan kita? 2 kan Nabi sebut. Laula akhartani ila ajalin qarib. Saya lagi Tuhan, Allah sebut. Jangan tangguh sekejap, minta tangguh sekejap, jangan cabut nyawa Tuhan. Engkau nak buat apa? Fa asaddaqa. Saya nak sedekah. Wa akum minas salihin, dan saya nak jadi orang soleh, saya nak buat amalan. Allah kata tak boleh dah. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Satu saat tak lambat, satu saat tak cepat, mati. Rupa-rupanya tuan-tuan, benda yang kita nak buat sebelum kita mati, saat-saat ada sakarat sangat, apa dia? Sedekah dan amal soleh. Nabi sebut apa? Faqul i'malu ala makanatikum. Beramallah kamu di tempat kamu. Fa inni amil, aku juga beramal. Sayang tuan-tuan, kita hari ini dengan Tuhan berkira. Padahal Tuhan tak pernah berkira dengan kita. Tuhan tak pernah berkira. Berapa zakat fitrah tahun ini? Oi, RM10.50. Yang murah punya RM7.50. Bunyi cicak. Bunyi cicak. Itulah bunyi cicak. Dulu seingat aku fitrah RM3. Tak tahulah. Amboi. Engkau zakat fitrah pun engkau berkira. Padahal Tuhan tak pernah berkira dengan engkau. Sepanjang kau hidup 70 tahun kau hidup, sekali pun kau tak pernah rasa lapar. Umur 80 tahun tak pernah sekali pun awak kebuluran. Allah sentiasa bagi makan pada awak. Zakat setahun sekali awak berkira. Cubalah Tuhan berkira. Cubalah Tuhan berkira. Disebabkan awak makan dah setakat ni, awak dah makan 10 kilogram beras. Subsidi 10 kilogram telah tamat. Tunggu bulan depan pula. Disedapkan awak dah sedut udara, dah sampai 10 kilogram oksigen. Oksigen untuk awak telah dihentikan. Tunggu bulan depan pula subsidi baru.
Mampus kita tuan-tuan. Tapi kita hari ini lepas sembahyang, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Bang, zikir bang. Zikir. Nabi tak pernah buat. Bang, baca Quran sikit bang. Sesibuk. Baca Quran di rumah lagi bagus. Di masjid riak. Pada di rumah main TikTok. Bila masa baca Quran. Dengan Allah cukup berkira. Bang, tak sedekah ke bang? Nak sedekah apa ustaz? Kapek yang dia nak tukar tu saya yang wakaf dulu. Sudah tuan-tuan ni. Apa saya nak wakaf pula? Bang, tak masuk korban tahun ni bang. Saya dah masuk ustaz korban. Bila? Saya buat korban di masjid ni tahun 2005. Dah buat dah 2005. Jadi 2005 tu ustaz, sebelumnya 2004. Selepasnya tu ustaz 2006. Ini cerita dia, antu kat 5 ni. Dia kata saya dah buat korban 2005. Buat apa saya buat 2025 dah 20 tahun. Sekali lagi kita agihkan makan. Tuan Haji, jemputlah makan. Ini ada orang sponsor. Terima kasih, saya dah makan tahun 2005. Tak pula dia cakap macam tu tuan-tuan. Bak mentera ke darah tiap-tiap hari dia nak makan tuan. Jangan takut kalau kita beriman dengan Rasulullah, amantum bi rusuli. Selesai. Kenapa awak simpan janggut? Sebab Nabi saya simpan. Sebab apa awak tak makan babi? Babilah sedap. Sebab Nabi kata tak boleh makan haram. Cukup, simple. Kena simple. Kenapa awak cakap awak ni pegang tangan isteri awak? Awak ni dengan isteri awak lembut betul lah. Sebab Nabi cakap, Nabi kata orang yang paling baik ialah orang yang terbaik pada isterinya. Sebab tu saya nak jadi orang yang terbaik bila saya buat baik pada isteri saya. Simple. Amantum bi rusuli. Sebab hari ni kita menilai baik tu apa? Perwatakan. Kita pakai jubah, pakai ridak pula sini, tasbih pula. Tasbih itu bukannya tasbih dah, rantai bersikal lah. Subhanallah, subhanallah. Oi, begini tasbihnya tuan. Tak putus dah rantai tu. Kita menilai dari situ. Nabi menilai daripada isteri. Khairukum khairukum li ahlihi. Yang paling baik di kalangan kamu siapa? Yang paling baik pada isterinya. Nabi tak sebut yang paling baik di kalangan kamu yang paling tinggi tasbih dia, tak sebut. Ukurnya apa? Ukuran dia tu isteri. Balik sekali lagi tuan-tuan tanya pada isteri. Som, abang ni okey ke Som? Abang baik tak Som? Boleh lah bang. Sudah tuan-tuan. Dia cakap boleh lah bang, makna tak apa nak boleh bang. Oi. Cuba kita tengok apa yang kita buat pada isteri. Kita suami bukan lembu tau. Tak faham tak? Kita suami bukan lembu. Abang, yes Om. Itu orang. Abang, oh bang, main makan. Abang besok balik kampung tau. Aku ni cakap dengan lelaki ke dengan lembu ni. Daripada situ pun kita tahu lah. Dengan ahli masjid. Ya Tuan Haji. Dengan kawan-kawan. Terima kasih, terima kasih. Dengan isteri. Berebut nak bayar cokotiau di kedai. Tak apa, saya bayar. Simpan duit korang tak laku. Aku bayar. Bila balik ke rumah, isteri tanya, bang, abang tak bungkus ke apa-apa? Boleh makan depan TV, tengok TV. Bungkus apa? Kau buat apa? Kau pergi masak lah. Bungkus. Loh. Anak balik, anak beritahu mak, tadi tengok ayah makan. Ayah yang belanja kat kedai Man Cokutiau tu. Kamu tahu mana ayah belanja? Man beritahu. Man kan kawan saya, mak. Sudah tuan-tuan. Ni hak dulu-dulu, hak Nabi kata ni semua kita ikut. Ni Nabi kata apa? Mana-mana perempuan yang semayang 5 waktu, mana-mana perempuan yang puasa Ramadan,
Mana-mana perempuan yang menjaga kemaluan, masuklah syurga mana-mana pintu yang dia nak masuk. Kak Som, Nabi cakap orang perempuan nak masuk syurga, Kak Som, 4 benda ni jaga Kak Som. Nombor 1, semayang. Dan memang orang perempuan kain pelikat selai, baju Melayu selai, bukannya pakai apa, jubah putih pula, suluh dek lampu kereta tu nampak. Cuba tengok orang perempuan, telekung, anak telekung, baju kurung, kain kurung, seluar dalam, kain dalam, stokin, anak tudung, 8. Tak percaya, balik sat lagi, abang-abang suruh isteri abang-abang unboxing kat rumah. Tengok satu-satu. Jadi cerita sanggang tu, Nana Kerega, nampak satu-satu buka. 8 lai. Bayangkan kalau tak ada aircon. Bayangkan kipas tak cukup. Syukur masjid tuan-tuan ni bagus. Pewakaf bagus. Siap kapet lagi, siap aircon lagi, kipas lagi. Ada setengah masjid saya pergi tuan-tuan, kipas satu je untuk orang perempuan. Tu pun tahap sakaratul maut dah. Makcik di bawah duduk mengucap la ilaha illallah, masuk paper pula aku ni. Tapi tengok tuan-tuan ni, dan orang perempuan walaupun panas ke sejuk ke, dia tetap semayang. Alhamdulillah. Mengandung semayang tuan-tuan, perut besar mengandung semayang. Memang satu orang perempuan boleh buat semayang. Nombor 2, Ramadan. Kutiba alaikumus syiyam. Orang perempuan yang paling seksa bila perempuan tak bangun sahur, gelap satu rumah. Abang-abang kita dah kahwin 40, 50, 30 tahun. Siapa kejut sahur? Siapa masak? Kejut kita kejut. Siku kejut isteri. Oi, 4:30 sahur, masak. Kita sambung tidur, dia Allah. Dengan sebab isteri kejut kita, mak kejut kita, satu flat bangun. Bangunlah, dah pukul 5, woi, bukan suruh masak, suruh makan. Satu rumah buka lampu, satu flat tuan-tuan. Tu Ramadan kalau tak ada isteri masak di dapur, tuan-tuan nak minta kedarah apa tuan? Dia orang puasa juga, tapi dia tetap masak untuk anak dia. Mak, ni udang, kalau boleh masak cili api, masak lemak, okey bang. Mak, ni sotong, kau buatlah sotong, celup tepung, baik bang. Ini siakap mak, buat 6 rasa, baik bang. 6 macam kedai tom yum dia order. Isteri lah yang paling hebat. Tetapi dalam hebat-hebat berpuasa, yang paling teruk berpuasa ialah suami. Paling teruk. Lepas subuh dah tidur lah. Jaga-jaga pukul 2 lah, semayang zuhur. Atas jadah sambung tidur balik. Sedar-sedar pukul 7. La ilaha illallah. Dah asal nak habis dah. 7:20 masuk maghrib. Tak terasa langsung puasanya. Memang akhir zaman dah. Akhir zaman kepala otak dia tuan-tuan. Memang orang perempuan layak masuk syurga. Nombor 3. Orang perempuan, Nabi cakap, kalau nak masuk syurga, jangan berzina. Jaga faraj. Memang ustaz, saya tak pernah buat jahat ustaz. Saya taat pada suami saya ustaz. Saya hanya jaga suami saya. Saya tak ada ramai ngorak saya ustaz. Saya tak layan ustaz. Bagus Kak Som. Kak Som jangan duk tengok orang lain Kak Som. Buruk macam mana pun suami kita Kak Nap, InsyaAllah akak-akak kita ni setia. Yang keempat, taatlah pada suami. Masuklah mana-mana syurga yang nak masuk. Antara 4 ni, yang mana paling susah? Semayang? Tak. Tarawih 20 Ustaz. Laki-laki 8. Makcik 20. Puasa Ustaz? Puasa tak. Habis saja puasa raya. Masuk raya kedua dah puasa 6. Orang perempuan habis awal 6 hari. Menjaga faraj. Orang perempuan ni jangan tuan-tuan garah. Jangan duduk sentuh-sentuh dia. Yang paling susah nak buat nombor 4 ni. Taat pada suami. Kak Som,
Cakap ikut Nabi, taat dengan suami. Suami suruh sign je lah. Cakap banyak pula. Tadi kata beriman, iman baru di lidah, belum diuji dengan hati. Salah satu dia apa? So, dengar ada ceramah Ustaz Kazim semalam. Abang nak nikah lain sign. Abang nampak itu pintu besar? Dia panggil anak dia pula. Adik, mau main gunting besar tu? Gatal orang tua dia. Sudah tentang ni. Dia potong lelaki dia punya dengan kata tu. Suami dia tidur di bawah rumah papan kayu. Di bawah tu buat buaian. Suami tidur tengah hari. Zap dia bagi. Menggelopar lelaki dia. Potong satu. Pergi ke hospital. Doktor kata cari. Boleh sambung balik. Satu kampung cari tuan-tuan. Dengan unit-unit amal cari sekali. Gini tuan-tuan. Ketua kampung pun cari. Dah tak ada dia. Nah yang kau dia begini suluh ya. Ugana apa-apa. Sebab itulah nama dia iman. Belum datang ujian jangan cakap lah. Kak Som macam mana dengan suami Kak Som? Alhamdulillah suami Kak Som tak ada cikgu pun. Tak adalah kerja kerajaan ke pencen-pencen, tak ada ustaz. Dia menuri getah. Okey lah kita terima seadanya kan. Semua. Tapi macam mana pun Kak Som jaga dia. Makan, minum semua Kak Som jaga. Macam dia pergi menoreh, baju-baju dia Kak Som iron. Dahsyat. Dipitnah lagi. Orang gila. Nabi Muhammad dikatakan ahli sihir. Engkau dipitnah apa? Saya meniaga laksa ustaz. Habis tu dia orang kata laksa saya tu kuah pekat ustaz. Dia orang jealous, dia orang cakap saya campur dengan tisu, blend dengan tisu. Oh ya ke? Lingkup kedai saya ustaz. Saya yang buat laksa, saya makan laksa ustaz kata dia. Memang akak campur dengan tisu ke laksa tu? Taklah, akak campur dengan paper. Eloklah kau Sama lah tisu dengan paper, apa beza dia? Kalau tuan-tuan difitnah, Nabi lagi difitnah. Relax. Apa Nabi berhenti menjadi Nabi bila difitnah? Tuan-tuan hanya difitnah jadi AJK. Lantaklah selagi mana tuan-tuan tak buat, jalan terus. Saya ni orang bukan kata fitnah, cerita. Seorang penceramah selebriti hari ini ditahan di Ipoh atas tuduhan merogol. Saya baca berita. Siapa tertuduh mendapat laporan daripada pihak ibu bapa pelajar berkenaan yang di Allahu Akbar. Dah buka berita lain pula. Penceramah selebriti ditahan di Ipoh. Itu tajuk berita dia. Petang tu orang telefon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz mana? Kat rumah. Cuti hari ni cuti. Tak ada apa-apa Tak ada. Okey. Saja tanya. Kenapa Ustaz? Tak ada sajalah, lama tak boleh perintah. Agak-agak tuan-tuan, apa sebab dia call saya? Sebab dia baca berita tu. Seorang penceramah selebriti ditahan di Ipoh. Agak-agak siapa penceramah selebriti daripada Ipoh? Ustaz Kazim. Kalau kita hati kita baik, kita takkan call. Lepas tu Datuk apa pula telefon. Entah di mana? Saya ada di rumah Datuk. Okey semua? Okey Datuk, tak ada apa. Sajalah nak make sure lah. Bukan entah lah ya. Sudah tuan-tuan. Ada petang lagi daripada satu pejabat mufti call. Syekh, ni anak ni ustaz ni. Ya Syekh. Ni nak dapat confirmation lah. Entah saya kata, okey tak ada kes apa Kes apa tak ada apa? Makna bukan entah lah. Kes apa ustaz? Nampak? Ni. Sebab tu tuan-tuan, jaga-jaga Nabi pesan dalam hadis ni. Jangan duk tuduh orang, jangan duk syak pada orang. Ni duk syak. Tengok dia pakai kereta besar. Dulu masa dia mana ada, sejak dia jadi nazir masjid, tengok pakai kereta. Dulu pakai Datsun je. Sekarang tak. BYD tu. Elektrik tu. Kan dia dah kencing. Anak dia kan 6 orang. Anak kan dia engineer, bagi seorang kereta masalah. Dah kalau anak dia bagi tak apalah kan. Kita pun tak tuduh kan. Jahat tuan-tuan ni. Nasib ni jadi tersebut. Allahumma salli. Allahumma salli.
Tapi kalau kita ni syak pada orang, busuk hati dengan orang, tak guna. Tuan-tuan yang tak akhir, saya seronok dengan ayat yang Tuan Imam kita baca tadi pada rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua, Tuan Imam sebut apa? Dia sebut tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat lagi Tuan Imam dah balik dah makan cakutia. Tuan-tuan, balik sekali lagi. Sekali sembahyang Isyak suruh dia ulang balik ayat tadi. Ayat tentang Rasulullah. Yang Nabi, Allah Ta'ala kata Nabi ni macam ni, Nabi ni macam ni, Nabi ni. Yang dikatakan kebaikan pada kita, kebaikan iman pada kita, kemuliaan, kesempurnaan iman pada kita apa dia? Engkau ambil Nabi Muhammad tu sebagai hakim di kalangan kau. Hakim, kata pemutus, rujukkan apa-apa benda pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu belum, ni yang berlaku kemarin, hampir putus kepala ni kena tetap. Anak kena, isteri pun kena, anak putus tangan. Tak tahu siapa buat, kita tak tahu, biar polis siasat. Di sekolah tu 200 tikaman, 200 tu. Bukan dengan pisau biasa, pisau tu khas punya tu. Sekali dia tikam tu, dalam tu, Rambo punya tu, Stallone punya tu. Tikaman. Ganau kan. Ada budak 3 bulan, ada budak 3 tahun, dirogol, mati entah. Tuan-tuan boleh bayang budak 3 tahun dirogol. Ada orang yang kurung anak dia berbulan-bulan sampai makan taik dia sendiri. Jiran panggil polis pecahkan pintu. Budak ni tinggal kepala dengan rangka. Loh, mak hang pergi mana? Anak pula OKU pula. Dia berak, dia makan taik dah. Sampai bila tuan-tuan nak dengar cerita ni? Sampai bila tuan-tuan nak dengar cerita dirompak? Baru ni Tan Sri apa agak balik sembahyang subuh, naik chancellor tu. Chancellor tak chancellor. Orang peduli apa sekarang tak? Dia tak kisah. Mak dibunuh, bapak dibunuh, anak dibunuh. Masya Allah. Yang bukan-bukan. Tidakkah ada jalan penyelesaian yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam nak menyelesaikan masalah jenayah ni? Ada, nama dia Undang-Undang Islam. Berapa ramai kita hari ni cakap undang-undang yang dibawa oleh Nabi itu, dan hendaklah kamu tolong bantu dia ada cerita yang betul tentang Nabi. Hari ni kita pula promosi ajaran Nabi itu tak sesuai ya. Pasal kita masyarakat macam-macam kan. Maknanya ada benda lain lebih cerdik daripada Nabi, ada benda lain lebih istighfar bang. Hari ni bila abang tolak hak Nabi punya, abang kata tak sesuai, abang ambil hak lain. Sesuai ke sekarang? Kita nak hantar anak pergi sekolah takut, nak pergi masjid pun takut, nak simpan duit dalam rumah takut, simpan barang mah takut. Ni tuan-tuan tengah sembahyang tadi, berapa ramai tak khusyuk? Duk gagal handphone ada. Tengah-tengah sembahyang duk gagal dompet ada. Ada yang makcik tengah sujud, dia letak apa nama? Allahu Rabbik. Rabbik ya, beg hilang dah. Masa sujud ada beg. Subhanallah. Subhanallah. Allahu Rabbik, beg aku kata dia. Rupanya hak mencuri tu, hak belakang depan dia pakai telekung juga. Rupanya bukan perempuan, jantan menyamar jadi perempuan. Tuan-tuan tak tengok hilang di masjid.
yang cowai, mesin pencuri, yang mesin sejuk air, panas air tu nama dia apa? Saya rasa tak lama gini lampu tuan-tuan ni dengan lampu dia usung saya. Tuan-tuan tak nak cuba yang Nabi punya? Tak nak cuba hak Nabi bawa satu ya? Janganlah cakap tak sesuai. Nabi kita Siddiq, dia benar. Jangan cakap tak sesuai. Sekarang dia tak kira kau. Dia tak kira kau. Oh, kita tengok CCTV anak tu pasang CCTV pada mak dia yang dah tua di kampung. Jadi anak sedang pantau di KL. Orang tua ni mana nak duduk dengan anak? Dia lebih selesa dengan rumah dia. Mak, jomlah ikut saya, mak. Aku tak nak lah, aku nak sini kamu lah balik sini. Mak tak nak lah pergi rumah kamu. Oh, mak, saya kerja, mak. Iyalah, tak apa, aku duduklah sini, kamu baliklah cuti di balik. Mantau daripada rumah, mantau pada handphone. Pagi tuan-tuan, perompak masuk. Tak apa pegang aku, apa nak ambil duit aku, apa nampak jelas tuan-tuan mak ni. Hai ya Allah tuan-tuan. Ada orang tua di rogol? Ada. Umur 70 kena rogol. Motong getah. Gigi motong getah, menoreh getah, tolak di belakang rogol. Silap orang kot menoreh getah. Rogol. Masuk wat. 3 hari dalam wat tuan-tuan. Wartawan tanya, makcik tak melawan ke masa kena rogol tu? Mula-mula makcik berlawan lah. Lama-lama makcik biarlah. Sudah tuan-tuan. Dia pun parah juga tuan-tuan. Ni pun masalah kan makcik ni pun. Tuan-tuan, jomlah kita pandang baik pada Nabi kita. Usul-usulkanlah sampai dah kepada kita untuk cari satu bentuk undang-undang yang boleh menyelamatkan semua kaum dalam Malaysia. Orang Cina selamat, orang India selamat, orang Melayu selamat, orang Sing selamat. Awak takkan dibunuh, awak takkan dirompak, awak takkan dirogol, awak tak menjaga awak. Undang-undang yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru ni saya cakap dengan satu orang besar. Orang besar bukan gemuk, besar, berjawatan tinggi. Dia bercakap tentang soal sempadan. Buat perbincangan negara-negara ASEAN ni. Masalah dia tentang ada negara yang menambah laut jadi daratan. Jadi kita nak proses macam mana nak buat ni. Dia bertambah laut jadi sempadan makin luas. Tuan-tuan, ada tak Nabi Muhammad, ada tak Quran dia bawa pada kita masalah-masalah ni? Ada. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul. Apa jua masalah yang kamu hadapi, rujuk pada Allah dan Rasul. Maknanya mesti ada penyelesaian. Nombor 1, penyelesaian dia apa? Allah kata la tufsidu fil ard ba'da islahiha. Jangan merosakkan bumi selepas Allah ciptakan bumi dalam keadaan baik sangat. Jangan rosakkan. Sebab tu saya cakap banyak kali tuan-tuan. Cukup-cukuplah kita membina empangan di tanah tinggi. Cukup. Tak payahlah jadikan hutan, tanah tinggi sebagai kawasan tadahan air. Cukup. Stop. Ada banyak benda lain boleh tadah air. Bukan atas bukit. Kenapa Ustaz? Itu adalah bom jangka. Kalau berlaku khianat, kalau berlaku peperangan, cukup dia tembak saja dam tu tuan-tuan, habis mati manusia. Cukup. Kena sentiasa berhati-hati. Itu adalah senjata paling hebat tuan.
Mereka letak 2-3 biji bom, pum, meletup, empangan keluar, mati yang di bawah di tuan ni. Dengan masjid kita pun hanyut jadi tsunami tuan. Tak payah gempa bumi tuan. Cari benda yang lain yang boleh menggantikan empangan. Saya cakap tuan-tuan. Bukan saya pergi ceramah ni. Tak, saya ceramah saya cakap. Nombor 1. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebut 45 kali laut dan darat. 45 kali laut dan darat. 32 kali Allah bercakap tentang laut, 15 kali Allah bercakap tentang darat. Maknanya apa? Laut 72%, darat 28%. Al-Quran tidak akan berubah. Al-Quran tak akan berubah sampai kiamat. Laut adalah 72% daripada bumi dan darat adalah 28%. Dia tak akan berubah angka tu. Dia tak akan berubah. Manusia bila dia tambah laut dari daratan, adakah laut makin berkurang? Tak. Laut takkan berkurang. Sebab Allah sebut dia tetap, dia takkan berubah. Habis tu ustaz, tadi laut dah ditambak, pantai dah ditambak. Laut tadi akan mengambil daratan. Air laut yang awak tambak tadi, dia akan pergi ke daratan yang rendah. Dan yang rendah itu tuan-tuan akan jadi apa? Akan menjadi laut. Kalau nak supaya tidak terjadi hakisan, nak supaya darat tak rosak, tolong stop penambakan laut. Simple Quran cakap tuan. Dan tuan-tuan jangan dibodohkan. Saintis di Antartika dan Arktik hari ini melaporkan tentang gerakan cube ice glacier di kutub utara yang telah mencair. Ini akan menimbulkan gelombang laut semakin tinggi dan mungkin menenggelamkan kawasan-kawasan daratan. Tuan-tuan dengar cerita ni dah berapa puluh tahun. Glacier, ais, kutub di kutub utara mencair dan akan tenggelam. Kita pun takut. Tuan-tuan takut apa? Allah kata daratan banyak tu, air laut banyak tu, takkan berubah. Yang tuan-tuan percaya cakap orang putih tu siapa? Bila tengok sesuatu benda, Quran ada. Saintis NASA telah mengesan sebuah planet yang berkelajuan 100 juta kilometer sejam yang akan menghentam bumi. Ya Allah, Abah. Bukankah Allah sebut dalam Quran bumi ni dijaga? Takut apa? Penduduk-penduduk di Kajang dan Kampung Sekamat hari ini melaporkan melihat UFO. Kejadian salah satunya berlaku ketika penceramah Ustaz Kazim sedang menyampaikan ceramah. UFO itu berlega kira-kira 2 minit sebelum beredar pergi. UFO, aku tengok kubah ni macam UFO. Sampai bila tuan-tuan nak jadi macam itu tuan-tuan? Manusia makhluk paling hebat dalam dunia. Kalau tuan-tuan kata UFO lagi hebat, tuan-tuan dah tolak ayat Quran. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sebaik-baik bentuk kejadian manusia. Bila tuan-tuan kata UFO lagi hebat, dia boleh dikesan, dia tak boleh dikesan oleh radar. Dia terbang dengan kecepatan yang tinggi. Dia tak dapat ditangkap, dia terlalu cepat, maknanya dia lebih hebat dari manusia. Tuan-tuan dah tolak satu. Jom tuan-tuan. Saya tak sempat cerita tuan-tuan tentang UFO, tentang ekspedisi ke planet Mars, tentang glacier, tentang macam-macam benda berdasarkan pada Quran dan hadis. Semasa dah tamat pukul 9. Takut nasi sejuk. InsyaAllah tuan-tuan, saya dah ceramah 35 tahun. Ini kali pertama saya sampai di masjid ni. Lain kali kita akan cerita pula UFO, dinosaur. Saya pergi tuan-tuan ke dinosaur tu. Saya pergi ke Oxford. Saya tengok, saya tanya kurator museum tuan-tuan. Okey, kita tak belajar lagi tentang revolusi, evolusi, penyakit, evolusi kuman. Ada tak dalam Islam?
Kita tak belajar lagi tentang UFO, tentang piramid, tentang Firaun, tentang teknologi zaman dulu dengan teknologi zaman sekarang. InsyaAllah lain masa kita sentuh. Ini kali pertama saya datang sini selepas 35 tahun berceramah. Jadi kalau nak cerita bab yang saya sebut tadi, 35 tahun lagi tuan-tuan jemputlah. InsyaAllah kita cerita balik Tuan Haji nah. Terima kasih. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.